Guys, korang tengok ni. Kereta aku ada keluar simbol ni ya. Simbol apa ni ya? Warna hijau. Kalau warna hijau jangan risau bang. Biasanya warna hijau okey. Oh my god, that's new. It's okay, let me call my mom. Alright? Hey John, kau tu jantan. Apa lah nak call mak? Apa malu kau orang. Ni apa ni? Ni kalau simbol ni maksud kereta kau tu nak melebar. Dia nak mengombang tu tak? Nak mengombang. Nak melebar tu. Bukanlah Cik Din. Kembang saya. Dia ni memanjang. Sebab apa? Bila tengok tu arrow dia tu depan belakang. So kereta tu jadi panjang macam kereta limo nanti. Untunglah dapat kereta limo. Ini benda senang lah. Benda senang. Itu you punya gear dekat N kan? So depan tu R, belakang D kan? Ada tengah-tengah. So dia tak tahu nak mau ke depan ke mau ke belakang. Hayya. Ini you punya kereta kena overhaul lah ini. Kena overhaul. Sebab dia punya rosak tu sudah habis penuh punya. Sampai depan belakang punya penuh rosak. Kena overhaul. Jangan risau, I ada bengkel. Nanti hantar I punya bengkel, I boleh overhaul punya. Korang ni budak lagi. Simbol kereta ni maksud dia kau boleh ke depan dengan ke belakang je. Kiri kanan kau tak boleh. Steering tu dia dah lock. Salah pakcik. Ni saya ni. Bekas pemain kereta. Tapi saya tak pernah tengok simbol ni. Alah, bekas pomen. Itu pun tak tahu. Ni maksudnya bateri dia dah full. Bateri dah full ni. Ini kan kereta petrol, bukan kereta bateri. Aduh. Alah bang, bawa je lah. Selagi tak meletup kereta ni, bawa je. Hijau kan, jalan.